Transaksi bocor. Transaksi bocor. Dalam sampai tu. Transaksi bocor. Transaksi bocor. Kenapa hari ni kes 2 transaksi bocor macam ni? Yang pakai long shaft ni macam serabut tu tengok kan. Sedap pakai lah. Tak sedap buat. Dah penyakit dia datang. So ni dah siap dah sebenarnya. Sampai ada masalah set bocor je Jan. Bukan ni, yang sana bocor. Oh yang sana bocor. So yang ni kira settle lah. Settle lah, depan settle lah. Belakang touch-up. Alignment settle lah. Mantap. So settle lah. Yang ni. Tambah yang ni pula problem. Benik sama. Pakai long shaft. Sedap bawa tapi nak buat lagi. Tapi tak apa lah, dia memang nak kerja kita orang. So mana yang berminat ada kereta yang pakai long shaft ke, nak hantar tak ada masalah, boleh je hantar. Kita memang kalau CPU specialist, ada lah S5 yang pakai long shaft. Macam S5 yang pakai ni, kalau fahamannya SCR 55 lah. SCR 55 bukan SCR 50. So tahun dia lebih kurang 2010 ke 2012 macam tu. Tapi model SCR 55 ni long shaft. Lepas tu ni lah kasi repair lah leaking kan. So itu je untuk video kali ni. Boleh like, follow, komen dengan share video ni. Yang pakai, mana pakai SCR 55 boleh roger kita repairing macam ni. Okay, bye, assalamualaikum, pupam.